Anda ada buah asir sampai berdarah-darah. Bila buang air je nampak darah. Jadi benda ni mungkin dah lama berlarutan ataupun benda ni baru saja berlaku. Jangan bimbang, saya akan bagi apa anda boleh makan untuk bantu recover masalah buah asir anda dengan cepat. Sebab pelanggan-pelanggan kami ada yang recover dalam masa 2 hari saja. 2 hari saja dah hilang sakit buah asir tu dah kecut. Jadi nak tahu nak makan apa, tengok video ni sampai habis. Saya Amin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Dalam channel ni saya bantu untuk berikan punca-punca masalah kesihatan, masalah kecantikan dan cara nak atasinya menggunakan produk-produk yang berasaskan semula jadi, ada kajian sains, halal, lulus KKM dan yang penting, insya-Allah sangat-sangat berbaloi dengan duit yang anda keluarkan. Kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Baik, apa punca buah asir? Punca buah asir banyaklah basically punca dia. Pertama, yang terkenal ialah keturunan. Yang kedua ialah permakanan. Ketiga ialah gaya hidup. Keempat ialah masalah berat badan. Kelima biasanya kalau orang perempuan, orang yang hamil dan bersalin. So, biasanya itulah punca-punca utama. Ada orang cakap juga sebab makan pedas. Mungkinlah itu punca. Tapi saya tengok kajian, tak ada lagi yang mengesahkan. Tapi saya rasa itu salah satu punca juga. Sebab saya tanya ramai orang kena buah asir, ada ramai juga di antara mereka yang suka makan pedas. Okey, baik. Apa yang anda boleh amal untuk nak recover cepat daripada buah asir anda tanpa mengambil ubat? Jadi nak ambil produk-produk semula jadi, nak ambil benda-benda yang natural, yang bukan saja senang untuk diserap, tapi orang kata berkesanlah dengan cepat. Okey, baik. Apa yang saya boleh beritahu? Yang pertama, anda perlu amalkan pil daun sena. Pil daun sena ni adalah sejenis herba, tapi jangan bimbang, sejenis herba tapi dia tak ada side effect. Dia tak ada side effect yang pelik-pelik. Dia sangat selamat. Bila kita ambil, dia masuk dalam tubuh kita, masuk dalam perut kita, apa yang dibuat? Dia akan mengaktifkan kita punya usus kita. Jadi biasa kalau macam ni je kan jadi macam ni. Macam ni. Bila jadi macam ni, apa jadi? Najis kita akan jadi lembut, kita mudah nak membuang, jadi tak sakit. Tak sakit. Ada jenis orang memang masalah usus dia kurang lawas, 3-4 hari sekali baru buang air, jadi memang najis keras, jadi bila buang air tu memang sakit lah. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 fungsi dia adalah anti radang. Anda ingat kan, kalau buah asir dia akan jadi merah-merah kan. Ada yang terkeluar, ada yang kat dalam. Jadi benda tu merah dan pedih dan sakit. So, itu kita panggil radang. Dia bengkak. So, kerja dia lah untuk menurunkan tahap radang dan dia akan bantu menguatkan otot dekat bahagian rektum tu. Dan bila radang menurun, kulit kita, tubuh kita boleh fokus untuk baiki sel-sel yang rosak tu. Baiki luka-luka yang rosak tu. Okay, yang ketiga ialah saya panggil vitamin C. Vitamin C ni kerja dia adalah baiki sel rosak. Contohnya apa? Kita punya surface tu yang menjadikan merah dan sampai berdarah. Berdarah. Nak recover cepat, ambil vitamin C. Dibantu untuk baiki luka-luka sel dan dibantu juga untuk naikkan collagen. Collagen penting tau. Untuk recovery luka, collagen sangat penting. Jangan ingat collagen ni untuk muka perempuan je. Tak. Untuk kita punya rektum pun penting juga. Kita punya rektum pun penting. Kita punya vitamin C, pengambilan vitamin C ni. Dan satu lagi yang saya sangat cadangkan ialah resveratrol ataupun polyphenol. Resveratrol ni apa? Sebenarnya dia sebahagian daripada polyphenol. Okey, cuma polyphenol ni banyak dekat market, tapi saya nak bagi tahu polyphenol terbaik adalah datang daripada resveratrol yang datang daripada anggur muscadine. Sebab tahap baiki sel dia tinggi. So jadi pelanggan kami lepas dia ambil, itu memang obvious lah, dalam 2-3 hari dia rasa dia bagi tahu masalah sakit dia dah hilang. Sakit buah asir dia dah hilang. Tapi saya perlu bagi tahu disclaimer, setiap orang dia punya keadaan dia tak sama. Ada orang sangat cepat, ada orang cepat, ada orang sederhana cepat. Tapi kalau ambil ikut cara pengambilan yang kami ajar, insya-Allah anda akan ada peluang terbaik untuk recover lebih cepat, berbanding dengan mungkin produk-produk lain di pasaran yang mungkin ada isu pada tahap penyerapan suplemen tu. So kalau buah asir, kalau untuk polyphenol tu bukan saja dia cepat untuk recover, tapi dia bantu juga atasi masalah disebabkan keturunan, masalah berat badan, dan dia akan buat kita punya sel-sel tu tak senang kena buah asir. Dia akan naikkan imun sel-sel kita, tak senang kena serangan buah asir untuk yang seterusnya. Jadi saya boleh bagi tahu anda, kalau nak dapatkan produk untuk masalah buah asir yang selamat, ambil dengan yakin. Sebab ada kajian memang selamat, halal.
Tapi nak kesan yang cepat, boleh dapatkan daripada kami, dapatkan di nombor yang tertera di skrin, dan juga anda boleh klik link yang saya sediakan di bahagian description ya. Jangan klik button-button yang bahagian bawah iklan saya ni, kadang-kadang benda tu bukan daripada Ultimate Vitamin. Dapatkan daripada nombor tertera, hubungi kami insya-Allah kami akan bagi konsultasi terbaik, penghantaran segera, dan yang penting sekali teknik pengambilan untuk kesan yang segera. Jadi itu saja. Terima kasih. Semoga cepat-cepat sembuh.